kemudian shaft dia ni nak lock dia macam tu je lah, tarik ke sini dan tolak tengah. Okey, untuk nokta, skor semua lebih kurang macam ni cara pasang. So untuk buka dia, tarik sini dan boleh keluarkan tarik. Okay, ni shaft ni dia akan jadi macam ni. Okay, mudah je. So kalau nak pasang macam tu lah, pasang dia menghala ke bawah ni, yang ni. Okay, yang bracket ni ke bawah, maksudnya yang sini pun akan menghala ke bawah gini lah. Buka, dia masukkan saja shaft dia, shaft carbon atas bawah shaft carbon. Alright, yang ini memang dah fix, boleh ubah. Kalau nak ubah, nak rendah ke bawah ni, cabut skru ni. Tapi biasa orang tak ubah lah, fix. Coil akan masuk di sini. Dia ada coil ni. Ini kita panggil coil. Coil cable akan masuk di sini. Akan tulis coil ni lah. Dia ada tulis coil ni. Coil, lepas tu dia ada marking. Yang port yang belah sini untuk charging. Okay, yang belah sini buka untuk charge dia. So charging dia akan bagi sekali lah kabel yang dalam ni. Okay, kabel ni kabel charging. So charging pun akan masuk kat sini, dan kepala plug tu pakai yang telefon punya atau pakai power bank pun boleh. Okay, ingat yang ini satu coil. Untuk coil dia berbeza pin dia takkan boleh masuk. Dia untuk coil, yang ni untuk port charging. Alright, untuk nokta, legend, score, Find X Pro, Simplex Lite, Simplex Ultra, semua sama. Side sebelah kiri untuk coil, side sebelah kanan untuk charging. Alright, itu saja.